Dan juga saya alu-alukan tetamu kita hari ini, Puan apa? Zanaria, kerana sudi meluangkan masa untuk merasai kehangatan debat kita pada malam ini. Pidato kita pada malam ini. Latihan pidato kita pada malam ini. Rumah tangga memang satu isu yang sangat menarik, yang sangat saya suka untuk menceritakan. Bukan mencerita keburukan rumah tangga, tetapi lebih kepada mencari, masing-masing kita mencari petua-petua untuk memajukan lagi rumah tangga kita agar lebih terbilang dan cemerlang seperti Encik Ahmad. Baiklah. Kenapa saya pilih tajuk hari ini? Kerana saya baru ini saya terdengar dalam radio bahawa peratusan penceraian tahun ini bertambah dengan begitu mendadak sekali. Dan ini amat mendukacitakan kerana jika induk dalam sesuatu keluarga itu tidak bersefahaman, maka yang bawah-bawahnya, contohnya anak-anak, akan terbiar. Dan ini yang kita risau nanti akan terdorong kepada perkara seperti jenayah dan segalanya. Baiklah, Facebook. Adakah Facebook punca keruntuhan rumah tangga? Benar atau tidak? Salah satu punca. Adakah ia salah satu punca? Okey. Sebelum saya teruskan hujahan saya ingin bertanya. Siapa di sini yang ada akaun Facebook? Sila angkat tangan. Ada, anak saya buka. Siapa di sini Tak ada. mesti setiap hari buka Facebook? 5 kali saya buka. Pengakuan yang jujur. Siapa di sini tidak boleh tidak hidup tanpa Facebook? Boleh. Boleh lah. Bagus. Facebook adalah satu fenomena yang sangat bagus dalam masa di zaman teknologi yang tinggi ini. Di zaman teknologi yang tinggi ini sebenarnya kita banyak membantu kita. Zaman teknologi tinggi ini banyak membantu kita mempercepatkan kerja kita. Jadi maka kita ada masa yang lebih banyak terluang untuk diluangkan pada diri sendiri, keluarga ataupun rakan-rakan. Dan disebabkan jugalah dengan Facebook kita boleh mencari kawan lama yang 20 tahun kita tak pernah jumpa. Dan kalau zaman dulu, zaman mak bapak kita, kalau tak jumpa orang tu dah pindah habis. Sampai bila pun tak akan jumpa kecuali bernasib baik. Tiba-tiba terjumpa di Pasar Minggu, tiba-tiba terjumpa di Putrajaya. Itu pun kadang-kadang kita tidak boleh. Kadang-kadang kawan lama pun berselisih dengan kita pun kita tidak akan tahu sebab muka sudah berubah. Muka tu satu, kadang-kadang kurang berubah. Fizikal dia banyak berubah. Lagi tak tahu. Dulu macam ni. Sekarang kan susah nak tahu. Betul ke dia ni? Dulu dia ni kurus sangat. Melayang-layang jalan. Sekarang dah lain. Tegur kita. Betul ke dia ni? Betul ke dia ni? Nama lagi satu kita dah lupa. Tak ingat nama kan? Tahulah CPU dah lama kan, memori dah kurang. Baiklah. Bila kita dah jumpa kawan lama ni, kadang-kadang mulalah timbul balik bibit-bibit yang tidak terputik pada masa dahulu. Maksud saya, katalah dulu ada rasa cinta ataupun rasa minat pada seseorang itu, tapi tak kesampaian sebab masa tu budak lagi kan. Budak umur baru 13-14. Tapi ada rasa lah, sesuatu rasa lah tak sampai.
Tapi bila dah dewasa, kita rasa lebih berani pula untuk meluahkan perasaan. Walaupun di rumah anak menangis kat dalam bilik tu, wak, isteri pun sibuk memasak kat dapur, kita ni cerita lelaki lah. Kita menyambungkan semula bibit-bibit yang tidak sempat berputik tu. Yang seronoknya, pihak di belah sana pun menyahut kita punya tawaran. Sudah rasa seronok. Apatah lagi tengah menaik di Facebook tu, seorang pun tidak ada tahu apa yang kita tulis dan segalanya. Itu adalah rahsia antara kita dan pasangan kita. Ini tidak sahaja terjadi pada kaum lelaki, malah terjadi juga pada kaum wanita. Kalau kita lihat, kaum wanita bila bergambar, hantar gambar di dalam Facebook tu dengan begitu menarik sekali, dengan posing baring di atas katil, senyuman yang manis, posing angkat tangan begini, kan? Jadi itu pun juga akan menarik orang-orang lain untuk berkenalan dengan si perempuan ini. Ini yang akan menjurus kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah berlaku. Jadi, apa yang hendak saya katakan di sini ialah kerana kesuntukan masa, jadi kita tidaklah panjang lebar bercerita pasal Facebook ini. Ada masa. Bagus, saya tak takut. Kesimpulannya, Facebook memberikan kita peluang untuk berkenalan dengan orang baru, untuk meluaskan lagi perniagaan kita, betul? Dan juga untuk mencari kawan-kawan yang sudah lama kita tidak bertemu, merapatkan lagi perhubungan kita, silaturahim bersama keluarga dan sebagainya. Tetapi di sebelah kirinya pula, ia ada mengundang beberapa masalah jika kita tidak menggunakannya secara betul dan ke saluran yang sepatutnya. Pada saya, setiap perkara ada hitam, ada putih. Terpulang pada kita, tepuk dada, tanya selera, apa yang kita hendak bila membuat sesuatu. Adakah kita mahukan hasil yang baik? Sudah pasti hasil yang baik akan datang kepada kita. Tetapi jika kita memulakan sesuatu perkara itu dengan niat yang tidak baik, pasti juga perkara yang tidak baik itu datang berapat dengan kita. Maka saya guna ayat Mr. Rao, renung-renungkanlah.